So hari ini insya-Allah kita akan hantar keperluan asas kuih raya ya ke rumah anak-anak arwah Sudan Jalal selama 4 orang ya. Nak kita Kerana kita nak beli kuih raya untuk persiapan raya anak-anak yatim piatu, kesian. Ada tak nenas. Hari ni kita bawa lebih banyak lagi. Raya-raya makan bulu pandang ke? Sedap. Ya ke? Guna ke pandai. Okey, pilih ni. Lain bagus lah. Dia keluar produk baru. Okey. Produk baru dia Maggi lah. Ni ayam ni goreng. Ini better yang 3 in 1 tu kan? Better yang 3 in 1 kan? Budak-budak senang Beras ni? Nak rambutan boleh, nak Faizal boleh. Ni yang famous lah. Yang famous? Faizal ni sebab banyak iklan tu. Banyak iklan. Angkat ni? Dua. Minyak masak tu ambil 2. Minyak lah. Ni mat dulu. Dia orang nak makan nugget kan? Confirm ya. Confirm nak cili. So ini kot dia orang nak pancur-pancur air kawan-kawan datang rumah Tak ada, tidak mana-mana. Ha? Tidak mulai. Satu tu dah habis, satu tu okey. Dah. Dah lah. Aku ni jangan borong semua satu kedai pula. Masuk tu. Tak apa. Ini biar penuh. Alhamdulillah, saya dah selesai dah beli barang keperluan untuk hantar ke rumah anak arwah Sudan Jalal insya-Allah besok. So selain daripada wang tunai, kita juga bawa keperluan untuk hari raya, kuih raya, minyak, beras, biskut semua ya. Jadi you all kalau adalah kata nak beli barang dapur, baik nak sedekah, nak sumbangkan kepada orang yang memerlukan ya ataupun nak masak sendiri, makan sendiri ya, datanglah Desa Segar. Ini owner dia. Ni saya owner dia. Okey? Bos muda lagi. Bos muda single lagi kan? Itu tidak. Tidak. Tak single. Okey, jom kita besok kita update, kita akan hantar apa nama tu barang keperluan ni kepada anak yatim piatu di Sentul insya-Allah ya. Assalamualaikum insya-Allah. Dah masuk dalam tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita dah sampai di depan halaman rumah arwah Encik Jalal dan juga Puan Arwah Su. So, kejap lagi kita akan jumpa dengan anak-anak mereka untuk kita hulurkan Sumbangan daripada segi RM1 dan juga untuk barang-barangan harian mereka untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Adalah sedikit sumbangan barang dapur kan? Sebab kan kita pun nak raya tak lama lagi. So kita akan memberi sumbangan sedikit lah untuk keluarga arwah. Okey, kejap lagi kita akan menghulurkan sumbangan kepada anak-anak beliau. Betul. Okey, insya-Allah hari ini Yayasan Bawal akan berkunjung ke rumah, mana rumahnya? Arwah anak-anak Jalal dan Su. Inilah keadaan rumahnya. Ya. Kita masuk. Aif, sehat? Sehat. Duduk. Ni ada, ni nak masakkan udang sekejap. Okey, saya nak perkenalkan anak-anak ni macam anak saya sendiri juga. Daripada kecil, daripada lahir, kalau arwah masih ada, setiap ujung minggu datang rumah mama kan. Mak ayah dia datang rumah saya. Saya akan masakkan, makan sama-sama dengan anak-anak saya semua. Dan macam anak saya sendiri, arwah Su bekerja dengan saya, umur Aif. Lepas pantang je, dia bekerja dengan saya. Dan sejak daripada itu, setiap weekend, setiap cuti, pasti tak miss kalau arwah tak ada kerja. Main kompang ke apa ke, akan bawa ke rumah saya. Untuk makan bersama, untuk saya masakkan dia orang apa semua. Tapi itulah takdir. Allah jemput ibu bapanya dengan usia yang muda.
Tapi insya-Allah Mama, Pak Cik Bawal akan bantu sedaya upaya sampai anak-anak ini habis pengajian, insya-Allah. So Mama sekarang dah ada yayasan. Yayasan ini memang untuk membantu pelajar-pelajar yang seperti anak-anak Mama ni, ibu bapa dah tak ada, nak meneruskan pengajian. So insya-Allah Mama akan bantu sehabis baik, ya. Ini umur berapa? 14. Okey. Pandai masak lah. 16. Aiman? 23. Aif? 19. Aif sekarang ni sedang menuntut di mana? College? Profesional? Baitul Mal. Berapa lama nak mengaji kat situ? Lagi setahun setengah. Lepas belajar di situ, nak bekerja di mana? Dia intern dulu baru kerja. Oh. Kerja sekejap lah. Dalam 4 bulan, 6 bulan. Kalau bekerja di Yayasan Bawang boleh juga tak? InsyaAllah boleh. Boleh juga. Kalau tanya pencara, dia cakap boleh, boleh lah. Boleh. Aiman pula sudah bekerja. Tak apa, sebut aja. Basic, 1,800. Okey. Untuk pengetahuan, ya, Aiman ni anak sulung. Dia bekerja dalam bidang maintenance. Dulu belajar di mana? Kolej mana? Kolej Institut Delta dekat Jalan Ipoh. Jalan Ipoh. Tapi ialah dia nak tanggung adik-adiknya 3 orang, ya. Gaji hanya 1,800. Jadi memang orang kata sangatlah memerlukan bantuan daripada kita-kita yang berkemampuan ni, insya-Allah. So hari ni Yayasan Bawal datang nak bagi sumbangan duit ringgit, ada juga keperluan asas untuk raya ni apa semua. Mama harap Aiman boleh pegang tanggungjawab ni. Duit ni bukan untuk tengok wayang, jajan ni, bukan. Hanya untuk keperluan asas dan pelajaran saja. Jadi Aiman kena jaga duit ni, ini amanah, bukan duit yayasan saja. Ada juga dalam yayasan ni follower Mama, customer Mama yang menyumbang. Jadi kalau kita manfaatkan dengan di jalan yang betul, nanti insya-Allah lebih berkat. Pengajian adik-adik pun akan cemerlang insya-Allah, ya. Jadi Aiman kena pegang tanggungjawab tu lah. Lepas tu dalam sebulan tu berapa kos untuk makan saja? Dia kena kira. Aiman kena kira. Kos untuk sebulan tu beli barang berdapur, Aiman kena kira. Untuk adik-adik semua kan, Aiman kena kira. Lepas ni Aiman kena kira. Contoh sebulan tu keperluan asas, nak makan, nak minum apa semua tu kan, Aiman kena kira. Habis macam mana kalau Aiman tak kira? Rumah ni apa cerita? Rumah ni dah habis bayar ke? Ataupun insurans tu memang dalam proses insurans tu? Kereta? Nanti nak urusan tu tak habis bayar lagi kan? Kereta je lah yang hutang. Lain semua tak ada. Yalah. Rumah ni kalau ayah ambil insurans yang katakan pembeli tu meninggal dan insurans boleh cover, okey. Tapi kawan ayah ada tolong kan? Bos. Dia ada tolong. InsyaAllah lah tu Allah mudahkan apa semua. So, sekarang ni keperluan ni hanya untuk ialah nampung hidup, makan apa semua ni. Aiman ataupun Arif, siapa yang boleh kira-kira? Dia kena kira-kira. InsyaAllah boleh. Ayah kirakan. So dalam sebulan tu beras berapa kg perlu. Maksudnya benda-benda yang penting-penting. Tak dalam sebulan. Okey, untuk keperluan dapur, keperluan makan sebulan, contohlah berapa ratus. Kena tulis kat situ. Untuk kos pengajian sekolah. Kan? Sekolah keperluan iuran apa semua ada. Ada. Itu semua kena tulis. Kakak berapa, adik berapa, ayah berapa kan. Macam sekolah satu semester berapa. Ambil PTPTN. Ambil PTPTN. Lepas tu ada iuran pengajian 300. 300. Itu semua yang kita bayar ni, yang kita perlukan duit ni, ayah kena tulis. Jadi dalam setahun tu nanti Mama tahu
berapa keperluan sampai habis pengajian. Kalau dah habis belajar nanti, dah kerja masing-masing nanti, maksudnya dah pandai lah tu. Hidup sendiri kan. Buat sementara ni, Aif kena catik semua. Kan? Inilah keadaan rumah anak-anak ni. Ya. Ni gambar arwah. Tu. Allah, macam masih ada. Ni budak-budak ni kecil-kecil lagi. Macam kuih raya. Ini tak sampai raya, jangan tak puasa pula. Jangan, apa nama, tak sampai raya habis nanti. Makan je tak apa. Kalau habis nanti minta mama balik. Ni nugget suka kan? Sukalah tu makan nugget. Muak tak peti ais. Ni sos cili yang makan nugget nanti. Pakai sos cili ni. Ni Milo, nak pergi sekolah boleh bancu Milo. Milo tu mau beli yang 3-in-1 biar senang. Asli Yayasan Bawal bagi kami bantuan RM20,000. Semoga bawa ekskusi terus maju. Amin. Dimurahkan rezeki selalu. Amin, insya-Allah, amin insya-Allah. Okey, terima ni. Nanti mama masuk akaun Aiman ya. Terima kasih semua. Saya juga nak ucapkan terima kasih. Ada juga sebahagian ya duit daripada Yayasan Bawal ni ya, sedekah subuh daripada follower Haliza Maisuri. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan dan juga jariah kalian dengan rezeki yang berlipat kali ganda insya-Allah ya. Kawan lagi kan. Mula kita nak gorengkan udang dulu. Udang ni gaul garam kunyit. Ya, hari ni Bawal, Yayasan Bawal hantarlah orang kata sumbangan barangan keperluan asas, juga duit sebanyak RM20,000. Ini ada juga ya sebahagian duit daripada sedekah subuh daripada follower-follower semua. So hari ini saya dah sampaikan ya. Saya dah sampaikan. Alhamdulillah ya, hari ini sukarelawan Yayasan Bawal telah pun sampaikan amanah ke rumah anak-anak yatim piatu ya, arwah Su dan juga Jalal. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada juga ya bersedekah subuh di Yayasan Bawal. Dari kami untuk dunia yang lebih baik. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih sekali lagi. Bye. Salam. Untuk raya tahun ni agak berbeza lah. Pada tahun lepas ada ayah, tak ada ibu. Pada tahun ini kami beraya tanpa kedua-duanya sekali. Jadi tahun ini tahun pertama lah raya tanpa mereka berdua. Rasanya agak sedih. Sedih tu memang ada, rindu. Kalau sedih je tak boleh juga. Kena teruskan ujian yang Allah bagi. Alhamdulillah kita dah beli baju raya. Tadi pun mama dah bagi duit raya dan sumbangan untuk kita orang belajar lah. Untuk raya tu ni kita raya kat mana? Kita orang raya kat Seremban. Terima kasih Yayasan Bawal. Bye.